salam sejahtera. Kami akan membentangkan tajuk kami iaitu Peranan dan pemikiran tokoh bahasa pra-merdeka dan pasca merdeka. Bahasa Melayu merupakan antara bahasa tertua di rantau Nusantara yang telah digunakan sejak berabad-abad lamanya sebagai medium komunikasi, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kepentingannya bukan sahaja terletak pada nilai dan sejarahnya, tetapi juga peranannya sebagai bahasa ilmu, bahasa perpaduan dan bahasa antarabangsa yang terus berkembang seiring arus globalisasi. Sebagai bahasa dunia, bahasa Melayu mencerminkan jati diri bangsa serta menjadi lambang warisan dan identiti masyarakat serumpun di Asia Tenggara. Latar belakang R.O. Winstead. Beliau dilahirkan pada 2 Ogos 1878 di Oxford, England. Beliau mendapat pendidikan awal di Magdalen College School dan melanjutkan pengajian tinggi di New College, Oxford. Pada tahun 1920, beliau telah berjaya memperoleh ijazah Doktor Falsafah dalam bidang sastera, Doctor of Letters, hasil kecemerlangannya dalam bidang akademik. Peranan Winstead dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau merupakan pegawai kolonial British yang sangat berminat terhadap bahasa dan budaya Melayu. Seterusnya, beliau menjadi pengarah pelajaran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1916 hingga 1931. Pada masa ini, beliau memperkenalkan pengajaran bahasa Melayu secara rasmi di sekolah-sekolah vernakular Melayu. Selain itu, beliau menyusun buku tata bahasa dan kamus bahasa Melayu, antaranya ialah A Malay Grammar 1913, Malay English Dictionary bersama R.J. Wilkinson, dan yang ketiga A History of Classical Malay Literature 1939. Berperanan dalam menyusun sistem ejaan dan pembangkuan bahasa Melayu untuk tujuan pendidikan dan pentadbiran. Tambahan pula turut menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan rakyat tempatan agar identiti bahasa dan budaya Melayu tidak lenyap dalam arus penjajahan. Pemikiran Winstead dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau menganggap bahasa Melayu sebagai kunci memahami budaya dan tamadun Melayu. Beliau percaya bahawa untuk mentadbir tanah Melayu dengan berkesan, pegawai British mesti memahami bahasa Melayu dengan baik. Selain itu, memandang bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan sastera. Winstead mengkaji karya klasik Melayu seperti Hang Tuah, Sejarah Melayu dan Hikayat Abdullah serta menulis ulasan akademik tentang nilai sasteranya. Di samping itu, pemikiran humanis dan akademik. Walaupun penjajah, beliau menghargai keindahan dan sistem linguistik bahasa Melayu serta mendokumentasikan banyak aspek kebudayaan Melayu agar tidak pupus. Tambahan pula, menjadi jambatan ilmu antara Timur dan Barat. Hasil tulisannya memperkenalkan bahasa dan sastera Melayu ke dunia Barat. Latar belakang W.G. Shalaber. Beliau merupakan seorang sarjana dan paderi Methodis British yang terkenal dengan sumbangannya dalam kajian bahasa dan budaya tempatan. Beliau dilahirkan pada tahun 1862 dan meninggal dunia pada tahun 1947. Selain itu, beliau fasih berbahasa Melayu serta banyak menjalankan kajian mendalam tentang budaya dan kehidupan masyarakat tempatan, menjadikannya antara tokoh asing yang berjasa dalam perkembangan bahasa Melayu. Peranan W.G. Shalaber dalam memartabatkan bahasa Melayu.
Beliau menulis dan menerbitkan banyak karya dalam bahasa Melayu. Selain itu, beliau menyusun dan menerbitkan semula teks sastra klasik Melayu seperti Hikayat Abdullah, Sejarah Melayu, Hikayat Hang Tuah dan menulis buku tata bahasa dan kamus untuk pembelajaran bahasa Melayu. Antaranya ialah A Practical Malay Grammar 1899, A Malay English Vocabulary 1902. Dia juga mengusahakan pembakuan ejaan dan sistem tulisan Rumi bahasa Melayu. Sehubungan itu, beliau menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan, agama dan penerbitan. Seterusnya, menubuhkan The Methodist Publishing House di Singapura untuk menjadikan pusat penting penerbitan bahasa Melayu. Pemikiran Syalabir dalam mematapatkan bahasa Melayu. Beliau menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan komunikasi masyarakat antara serantau. Selain itu, melihat bahasa Melayu sebagai bahasa yang indah, logik dan sesuai untuk pendidikan moden. Di samping itu, menghargai karya sastra klasik Melayu sebagai warisan bangsa yang perlu dikaji dan dilestarikan. Seterusnya, berpandangan bahawa penguasaan bahasa Melayu mampu memperkukuh kefahaman antara bangsa dan budaya. Tambahan pula, menjadikan bahasa Melayu sebagai jambatan dakwah, pendidikan dan penyebaran ilmu. Latar belakang Oti Dusak. Beliau merupakan seorang pegawai pendidikan British dan ahli bahasa yang berkhidmat di Tanah Melayu pada awal abad ke-20. Sepanjang perkhidmatannya, beliau telah banyak menyumbang kepada bidang pendidikan melalui penulisan buku teks dan tata bahasa Melayu yang menjadi rujukan penting dalam pembelajaran bahasa Melayu pada masa tersebut. Pertama, beliau menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa utama rakyat Tanah Melayu yang perlu diajarkan secara sistematik. Selain itu, beliau memandangkan bahawa penguasaan bahasa Melayu penting bagi kemajuan pendidikan tempatan. Seterusnya, beliau melihat bahasa Melayu sebagai bahasa yang mempunyai struktur dan sistem yang teratur serta bernilai tinggi. Tambahan pula, beliau menyokong pembakuan, ejaan dan tata bahasa agar bahasa Melayu dapat berkembang sebagai bahasa ilmu. Dan akhir sekali, beliau menitik beratkan pengajaran bahasa Melayu secara praktikal bagi melahirkan masyarakat yang celik bahasa. Kemudian, saya akan menerangkan tentang latar belakang Munsyi Abdullah. Munsyi Abdullah merupakan seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah perkembangan bahasa dan sastera Melayu. Beliau dilahirkan pada tahun 1796 di Melaka dan meninggal dunia pada 1854 di Mekah semasa menunaikan ibadah haji. Munsyi Abdullah dikenali sebagai guru bahasa, penulis dan pembaharu bahasa yang banyak menghasilkan karya bermutu tinggi. Hasil penulisannya menjadi rujukan penting dalam memahami masyarakat dan bahasa pada zamannya. Atas sumbangan besar beliau, Munsyi Abdullah digelar sebagai Bapa Sastera Melayu Moden. Munsyi Abdullah merupakan seorang tokoh penting dalam sejarah perkembangan bahasa dan sastera Melayu moden. Beliau dikenali sebagai guru bahasa atau munsyi yang banyak berjasa dalam memperkenalkan bahasa Melayu kepada orang Eropah dan masyarakat tempatan. Antara sumbangan besar beliau termasuklah penulisan karya-karya penting seperti Hikayat Abdullah, Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan dan Kisah Pelayaran Abdullah ke Mekah. Melalui karya-karya ini, Munsyi Abdullah memperkenalkan gaya penulisan moden yang menggunakan bahasa yang mudah, jelas dan berpaksikan realiti masyarakat. Beliau juga menentang penggunaan bahasa yang terlalu berlapik dan feder serta menggalakkan penggunaan bahasa yang rasional dan berfakta. Dalam hal ini, Munsyi Abdullah menjadi penghubung antara dunia barat dan masyarakat Melayu dalam penyebaran ilmu dan perkembangan bahasa. Dari segi pemikiran, beliau menganggap bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, kemajuan dan pemikiran moden.
Munshi Abdullah menolak kewujudan serta menyeru masyarakat Melayu agar berfikir secara rasional dan terbuka. Beliau juga menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalam bidang pendidikan, penulisan dan pembaharuan sosial. Selain itu, beliau melihat bahasa Melayu sebagai alat untuk membentuk bangsa dan memajukan minda masyarakat. Dalam penulisannya, beliau menekankan nilai kejujuran, rationality serta moral yang tinggi. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang latar belakang tokoh. Hasmah Haji Omar dilahirkan pada tahun 1940 di Kedah. Beliau merupakan tokoh linguistik dan sarjana bahasa Melayu yang disegani di Malaysia. Beliau melanjutkan pengajian ke peringkat Doktor Falsafah ataupun PhD dalam bidang linguistik di University of London, sekaligus menjadi tokoh penting dalam bidang kajian bahasa Melayu moden. Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar, seorang sarjana bahasa yang banyak berjasa dalam memartabatkan bahasa Melayu. Beliau telah menghasilkan lebih daripada 70 buah buku dan ratusan artikel tentang bahasa, linguistik dan budaya Melayu. Hasmah Haji Omar menjadi pengasas bidang linguistik moden di Malaysia serta banyak menyumbang dalam penyelidikan bahasa dan dialek Melayu di seluruh Nusantara. Beliau juga bekerjasama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memperkukuh bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Dari segi pemikiran, Asmah Haji Omar menegaskan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa jati diri bangsa dan mesti menjadi bahasa ilmu, bukan sekadar bahasa komunikasi. Beliau juga percaya bahasa Melayu mampu menampung bidang sains teknologi dan pendidikan selaras dengan kemajuan zaman. Atas jasa besarnya, beliau telah diiktiraf sebagai tokoh akademik negara pada tahun 2017. Selain itu, saya juga akan menerangkan tentang latar belakang Nik Safiah Karim. Nik Safiah Karim dilahirkan pada tahun 1939 di Kelantan dan merupakan seorang tokoh sarjana linguistik serta pejuang bahasa Melayu yang dihormati. Beliau memperoleh ijazah Doktor Falsafah ataupun PhD dalam bidang linguistik dari Universiti Malaya. Sumbangan beliau amat besar dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa kebangsaan. Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim, seorang ahli bahasa yang terkenal dalam bidang linguistik dan tata bahasa Melayu moden. Beliau merupakan ketua editor Tata Bahasa Dewan yang menjadi rujukan utama dalam pembelajaran dan kajian bahasa Melayu. Nik Safiah Karim juga terlibat dengan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam pembakuan istilah, ejaan dan penyusunan dasar bahasa kebangsaan. Selain itu, beliau menghasilkan banyak karya penting seperti Tata Bahasa Dewan, Morfologi Bahasa Melayu dan Pemikiran Melayu. Dari segi pemikiran, beliau menganggap bahasa Melayu sebagai lambang jati diri dan maruah bangsa. Nik Safiah Karim menegaskan bahawa bahasa Melayu mesti dikekalkan sebagai bahasa ilmu dan bahasa pengantar pendidikan. Beliau juga percaya penguasaan tata bahasa yang baik mencerminkan pemikiran yang teratur dan berdisiplin. Profesor Dr. Abdullah Hassan dilahirkan pada tahun 1941 di negeri Perak. Beliau merupakan seorang profesor linguistik, penulis dan ahli akademik yang sangat berpengaruh dalam dunia bahasa Melayu. Beliau memperoleh ijazah kedoktoran PhD dalam bidang linguistik dari University of Hawaii, Amerika Syarikat, menjadikannya antara sarjana tempatan awal yang mendalami ilmu linguistik moden di luar negara. Selepas kembali ke tanah air, beliau menabur bakti sebagai pensyarah, penulis, penyelidik
dan mentor kepada ramai pelajar serta ahli bahasa muda. Beliau juga dikenali sebagai pemikir yang tajam yang sentiasa memperjuangkan kedudukan bahasa Melayu di pesada ilmu dan pentadbiran negara. Sumbangan Profesor Dr. Abdul Wahab Hassan sangat luas, terutamanya dalam bidang penulisan, penyelidikan dan pembangunan ilmu bahasa Melayu. Antara sumbangan utamanya ialah menghasilkan pelbagai karya ilmiah dan buku teks yang menjadi rujukan utama pelajar dan pendidik ke hari ini. Antara hasil karya beliau yang terkenal termasuklah Linguistik Am untuk Guru, Sosiolinguistik Bahasa Melayu, Psikolinguistik dan Falsafah dan Pemikiran Bahasa Melayu. Buku-buku ini bukan sekadar memperkenalkan teori linguistik, tetapi juga menghubungkan ilmu tersebut dalam konteks penggunaan bahasa Melayu dalam masyarakat. Selain itu, beliau juga aktif dalam penyelidikan linguistik moden, terutamanya dalam bidang sosiolinguistik, sosiolinguistik dan komunikasi bahasa. Melalui kajiannya, beliau membantu masyarakat memahami bagaimana bahasa mempengaruhi pemikiran, budaya dan interaksi sosial kita. Profesor Abdullah turut memainkan peranan penting dalam dasar bahasa pendidikan kebangsaan dan pendidikan dengan menyokong dasar pendidikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara. Beliau percaya bahawa penggunaan bahasa Melayu dalam bidang akademik dan profesional amat penting untuk memastikan bahasa ini kekal dan relevan dalam dunia moden. Sebagai pendidik, beliau juga menjadi pembimbing kepada ramai sarjana muda, melahirkan generasi baharu, meneruskan perjuangan dalam bidang linguistik dan bahasa Melayu. Selain di institusi pendidikan, beliau juga aktif menulis dan berucap dalam pelbagai seminar, wacana dan forum ilmiah, iaitu dengan menyebarkan kesedaran tentang keindahan, kekuatan dan fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa yang lengkap dan bernilai tinggi. Seterusnya, dari segi pemikiran, Profesor Dr. Abdul Wahab Hassan menekankan bahawa bahasa mencerminkan pemikiran dan jiwa sesuatu bangsa. Menurut beliau, keutuhan bahasa Melayu melambangkan kekuatan tamadun Melayu. Apabila bahasa kita lemah, maka lemahlah juga jati diri bangsa. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu perlu berkembang menjadi bahasa ilmu, sains dan teknologi, bukan sekadar bahasa komunikasi seharian. Inilah asas kepada pembinaan tamadun bangsa yang berilmu dan berwibawa. Profesor Abdul Wahab juga menolak dominasi bahasa asing kerana menurut beliau, terlalu bergantung kepada bahasa luar akan menyebabkan masyarakat hilang keyakinan terhadap kemampuan bahasa sendiri. Beliau menyeru agar bahasa Melayu digunakan dalam semua bidang, dari penyelidikan hingga ke pentadbiran, dari penyelidikan hingga ke komunikasi profesional. Selain itu, beliau juga menekankan bahawa pendidikan bahasa perlu diajar secara ilmiah dan kontekstual, bukan sekadar menghafal tata bahasa atau struktur ayat. Pelajar harus memahami nilai budaya dan pemikiran yang terkandung dalam bahasa Melayu agar mereka benar-benar dapat menghayati maknanya. Beliau juga berpesan bahawa bahasa Melayu ialah perpaduan nasional, bahasa Melayu yang menyatukan rakyat dan latar belakang. Dalam erti kata lain, menjaga bahasa Melayu berarti menjaga perpaduan dan maruah bangsa. Akhir sekali, Profesor Abdul Wahab melihat bahasa sebagai medium pembangunan intelektual dan moral bangsa. Dengan bahasa yang kukuh, masyarakat mampu berfikir dengan lebih mendalam, berkomunikasi dengan beradab dan membina tamadun yang berteraskan nilai luhur bangsa Melayu.
Profesor Datuk Dr. Awang Sarian dilahirkan pada tahun 1953 di negeri Johor. Beliau merupakan seorang profesor linguistik, penulis, penyelidik dan pentadbir bahasa yang sangat disegani. Sepanjang karyanya, beliau pernah berkhidmat di pelbagai institusi dalam dan luar negara. Termasuklah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP serta Universiti di Malaysia dan luar negara. Beliau pernah dilantik sebagai Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka dari 2011 hingga 2014 dan kini masih meneruskan perjuangannya sebagai Pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sejak tahun 2021. Kedudukan ini menjadikannya tokoh penting dalam pelaksanaan dasar bahasa kebangsaan dan pembangunan bahasa Melayu secara menyeluruh. Sepanjang perlibatannya, Profesor Datuk Dr. Awang Sarian memainkan peranan yang amat besar dalam memperkukuhkan dasar bahasa kebangsaan. Semasa beliau menjadi Ketua Pengarah DBP, beliau mengumpulkan usaha untuk memastikan pelaksanaan Akta Bahasa Kebangsaan benar-benar dijalankan, bukan sekadar dijadikan hiasan dasar. Beliau percaya bahawa bahasa Melayu perlu digunakan secara meluas dalam semua urusan rasmi kerajaan, pentadbiran dan pendidikan sejajar dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan yang termaktub dalam perlembagaan. Selain itu, beliau turut memainkan peranan penting dalam mengembangkan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Salah satu pencapaian besarnya ialah penubuhan bahasa Melayu di Beijing, China yang menjadi pusat pembelajaran dan pendidikan bahasa Melayu di rantau Asia Timur. Dalam usaha ini, beliau membuka jalan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa serantau dan bahasa ilmu dunia. Sebagai seorang sarjana, Profesor Awang Sarian juga banyak menghasilkan karya ilmiah dan buku tentang bahasa dan pemikiran bahasa Melayu. Antara karya beliau ialah Bahasa Melayu sebagai Wahana Ilmu dan Pemikiran, Strategi Memartabatkan Bahasa Melayu dan Bahasa Melayu di Pesada Dunia. Karya-karya ini menunjukkan keprihatinan beliau terhadap isu bahasa serta strategi dan pandangan beliau tentang bagaimana bahasa Melayu dapat terus berkembang dan dihormati dalam dunia moden. Selain itu, beliau juga aktif menulis di media massa, menghadiri seminar dan berucap dalam pelbagai wacana ilmiah bagi menyebarkan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya mempertahankan bahasa kebangsaan. Beliau sering mengingatkan bahawa perjuangan bahasa tidak akan berjaya tanpa sokongan dan sikap positif oleh seluruh rakyat. Dari segi pemikiran, Profesor Awang Sarian mempunyai falsafah yang mendalam terhadap bahasa. Beliau sering menegaskan bahawa bahasa Melayu ialah lambang dan maruah bangsa. Bagi beliau, apabila kita menghormati dan menggunakan bahasa kita sendiri dengan bangga, kita sebenarnya mempertahankan jati diri dan maruah negara. Beliau juga berpendapat bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa utama dalam bidang ilmu, pentadbiran dan perpaduan nasional. Bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga wahana ilmu dan pemikiran yang mampu membina bahasa yang berilmu dan beradab. Satu lagi aspek penting dalam pemikirannya ialah penolakan terhadap sikap merendahkan bahasa kebangsaan. Beliau sering mengkritik sikap segelintir masyarakat yang lebih mengagungkan bahasa asing berbanding bahasa sendiri. Bagi beliau, kemajuan tidak bergantung kepada bahasa asing, tetapi kepada kesungguhan bangsa itu sendiri mengembangkan ilmu dalam bahasanya. Selain itu, Profesor Awang Sarian menegaskan bahawa perjuangan bahasa tidak boleh hanya menjadi slogan semata-mata. Ia mestilah disokong oleh tindakan yang konkret, dasar kerajaan yang jelas dan sistem pendidikan yang konsisten. Beliau percaya bahawa tanpa dasar dan pelaksanaan yang tegas, perjuangan bahasa hanya tinggal kata-kata kosong. Dalam konteks global, beliau juga menyeru agar bahasa Melayu dikembangkan di peringkat antarabangsa. Bagi beliau, bahasa Melayu berpotensi besar menjadi bahasa serantau dan bahasa ilmu dunia.
dengan lebih 300 juta penutur di Asia Tenggara. Oleh itu, tanggungjawab kita ialah memastikan bahasa ini terus berkembang dalam dunia pendidikan, penyelidikan dan teknologi. Akhirnya, beliau menganggap bahasa Melayu sebagai teras jati diri dan kekuatan tamadun bangsa. Bahasa menjadi cermin kepada pemikiran, budaya dan nilai sesuatu masyarakat. Maka, apabila kita memelihara bahasa, kita sebenarnya sedang memelihara warisan dan kekuatan bahasa kita sendiri. Bahasa Melayu adalah denyut nadi tanah air. Bahasa yang mengalir dalam darah setiap anak bangsa. Jangan biar ia pudar ditelan zaman, kerana di setiap balik perkataan tersimpan sejarah, perjuangan dan cinta yang tidak terucap. Peliharalah dan banggakanlah bahasa Melayu. Kesimpulannya, tokoh-tokoh bahasa Melayu memainkan peranan besar dalam memperkasa bahasa kebangsaan. Semoga pembentangan ini dapat menyemai kesedaran untuk menghargai dan meneruskan legasi perjuangan mereka. Sekian, terima kasih. Bahasa Jiwa Bangsa. Keunggulan berbahasa mencerminkan komunikasi era digital.